Ada satu malam tu, masa tu Bema balik daripada kedai kopi. Je dalam pukul 3 pagi. Semasa sapa di selekoh tu, tiba-tiba ada seekor kucing melintah. Lepas tu Bema pun berhenti. Tiba-tiba ada 2 ekor pula anak kucing turut daripada belakang ibu kucing. Mesti adik kakak pelik deh bapa Bema bobel gini deh. Cerita ni diceritakan oleh seorang pelawak terkenal di negara kita. Dan masa tu satu stadium ngilah lah tu, air mata, air hidung, lawak lah bagi dia tu. Tapi apa perasaan adik kakak bila Bema hak cerita ni? Tak ada gapo deh. Itulah beza orang hak terkenal dengan orang hak tak terkenal. Apa kaitan pula dengan video ni? Tak ada kaitan pun. Tapi kalau Bema buat video biasa, adik kakak akan tengok sampai sekerat jalan adik kakak berhenti. Jadi bila Bema cerita pelik-pelik gini, adik kakak akan mari mikir, apa Bema buat video kecek lain, video lain. Akhirnya adik kakak akan tengok video Bema sampai habis sebab nak tahu gapo sebenarnya video ni. Video ni adalah pasal delivery kereta Bema. Bema akhirnya selesai deliver kereta ni kepada Cikgu Hamzah daripada Gua Musa. Terima kasih kepada adik kakak yang menonton video ni sampai habis. Assalamualaikum.